Okey, kita dah habis berehat sebentar tadi. Selamat kembali ke siri podcast bersama Ketua-Ketua Biro. Pada hari ini kita dengan Ketua Biro Keahlian yang juga merupakan Setiausaha Takbir dan juga Ketua Biro Sukan Sara. Kita ke segmen seterusnya yang mana kita akan lebih dia punya soalan tu lebih personal sikit. Okay, nak tanyalah, apakah pengajaran hidup atau life lesson yang paling bernilai yang Kak Haf dengan Abang Fix pelajari sewaktu di MRSM? Sebabkan Abang Fix makan banyak garam lagi, bagi dia Jangan pengajar awak dulu lah. Oh, aku lagi. Okay. Yes. Okay. So saya rasa life lesson yang saya banyak belajar masa saya dekat MRSM dulu, sebab tu first time kan, berjauhan daripada parents. So kena pandai hidup bermasyarakat. Jangan ingat semua orang suka dengan perangai kita. Ada yang cerita dekat rumah ke, tu. ada cerita ke ni? Cerita kita ringkaskan dulu. Tu nanti kita boleh detail kita boleh cerita kemudian. Lepas tu kita buatlah apa yang orang suka kita buat. Bukannya macam buat perkara-perkara yang tak elok lah. Dan lagi satu, kena belajar macam mana cara nak survive. How do you manage your time, manage your expenses. Lepas tu benda yang paling saya pegang sampai sekarang adalah visibility. Which is sebab dekat MRSM dulu kita banyak disuruh oleh cikgu-cikgu untuk buat presentation. So dekat situ dia memang berguna lah sampai sekarang. Bila kita dah biasa berdepan dengan audience, bercakap dengan orang dalam macam di khalayak ramai. So it actually build confidence tau dekat dalam diri kita bila kita nak menghadapi siapa-siapa pun. So saya rasa the last one ni antara yang memang sangat terkesan lah di hati saya sehingga sekarang. Visibility tu and the way you actually do presentation. So bila kita diberi task oleh cikgu kita, okay, untuk topik ni sebab dia nak kita macam actively involved dalam kelas. Sebab selalunya contohlah saya bagi example kelas sejarah. Kelas sejarah selalunya ada kelas yang paling membosankan. Pergilah duduk mana-mana tingkatan, form 1 sampai form 5, memang benda lah nak kena ingat perjanjian Pangkor lah apa semua. It's actually especially kalau orang tu dia jenis yang otak kiri yang lebih kepada macam mengira apa semua tu kan. So kalau macam benda-benda menghafal ni mungkin bukan orang tu punya forte lah kan. So bila cikgu sebenarnya memaksa kita buat presentation, dia sebenarnya memaksa kita untuk ingat juga segala fakta-fakta tu. Terpaksa ingat lah siapa Sultan Melaka yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai Sultan Mahmud tu yang last kali kan. So semua tu kena ingat. So bila kita dijajah Portugis tahun 1511, semua tu nak kena ingat. Tapi macam mana boleh ingat? Sebab kita yang buat presentation tu. Tapi kejap nak tanya, visibility untuk cikgu-cikgu ke visibility untuk sesama student? Sesama student dan juga cikgu. Sebab sesama student, kalau macam kita nak mendapatkan sokongan kawan-kawan, kalau untuk cikgu pula supaya dia nampak yang kita ada potensi dekat sini, so dia boleh cungkil lagi. Dan mungkin masa tu barulah kita discover lah, rupanya aku terror buat benda ni. Macam tu lah sebenarnya. So sebab tu bagi saya sehingga sekarang lah saya aplikasikan visibility tu dalam mana-mana aspek dalam kehidupan lah, senang cerita. Abang Fiz pula macam mana? Cabaran Life lesson paling bernilai yang dipelajari di MRSM. Apa yang life lesson masa kat MRSM dulu tu, ia banyak mengajar kita untuk hidup berdikari. Pak mak bapak kita jauh kan. Masa tu kat Melaka, keluarga semua di Genting Highland, di Institute Amir Baki. So if anything happen, we have to be on our own lah. And then kena pula tahun saya masuk ke MRSM masa form 4 tu, waktu tu Melaka mengalami kemarau yang agak teruk. So kita tak ada air selama setahun lebih. Setahun lebih tak ada air? Tak ada air. Macam mana tak? So
air tu dicatu. Oh, So kita kadang kena carilah mana-mana sumber air. Dan kadang-kadang kita kena pergi masuk ke kampung, kita benarkan masuk ke kawasan kampung, mandi kat perigi kampung, perigi kan yang di Korea tu. So tak sangka lah dalam zaman moden masa tu pun kita masih lagi mandi perigi. Ada gambar lagi semua kan. Tangki-tangki air, kita berendam dalam tangki air. Mana ada air, mana-mana sumber air tu kita bedah lah masa tu. So bila tengok balik kan, we survive that. So setahun tanpa air, we survive, maknanya kita ni survivor lah. Jangan cakap sekarang kan masa Justin siap ada swimming pool, zaman kita tak ada. Memang tak ci kan. Other lesson, I think one thing that I am so glad I masuk MRSM ni, cara pembelajaran kita ni lain daripada sekolah biasa. Kan? I tak ingat, rasa tak pakai buku teks rasanya. Rasa macam tak ada buku teks. Waktu zaman kita ada kan? Ada. I tak ingat kena bawa beg sekolah ke kelas. Rasa tak ada beg sekolah pun. Yang I rasa kan, cara pembelajaran tu lain. Tak dinafikan. Sebab buku teks yang sebab I masuk batch I masuk MRSM tu agak lambat. I think 2 months later dan semua MRSM dah masuk dah form 4. Kita orang Justin tu lambat sikit. So I bawa lah buku teks daripada sekolah lama form 4. Tapi buku teks tu tak digunakan, yang KBSM punya buku tu tak digunakan kat MRSM. So I really can't remember, but I believe that we did not use any textbook. And cara pembelajaran tu, I think cikgu banyak bagi kita spot question, bagi assignment. Dia menarik. Dan the kelebihan MRSM ni rasa dari segi makmal yang ada situ. Compare dengan sekolah biasa kat luar. Belum MRSM saya di Kajang High School. Jadi kita lebih banyak dapat buat praktikal lah. Whether it's fizik, kimia or biology tu, we have more facility. So pada adik-adik yang ada dekat MRSM ni, pakailah betul-betul Facility yang ada tu kan. Ada life lesson. I think that's one more question that I will answer later when you ask that question. But mana nak cakap, susah nak ingat balik sebab dah lama sangat tinggalkan MRSM ni. Tapi satu benda yang saya rasa sekolah sekolah biasa tak ada, kita diajar cara berfikir kan. Ada buat saya rasa that one is an added value lah. Yes, it teaches us to be street smart juga. Ini kalau bab buka buku je memang ngantuk lah. Buka je buku memang tidur. It taught me to be very street smart. And everything yang masa kita kat MRSM tu tak nampak logik dia. Tapi bila dah habis di luar, dah keluar sedar. Ini aku belajar kat MRSM betul lah. Baru nampak tau. So masa macam rugi lah. Masa kat MRSM tu tak nampak benda tu kan, tak logik. Padahal kita main belajar je. But we didn't see what it really meant. Tak nampak himbah ada whatever subjek sekalipun, sejarah ke, geografi ke, biologi ke, tak nampak, especially matematik. Tapi bila kat luar, ini I guna pakai, I belajar masa kat MRSM. Tapi at one point ada criticism kan terhadap pelajar MRSM yang we are being spoon fed. Itu rasanya setuju ke tidak dengan pernyataan tu, that we are being spoon fed by our teachers? Bila kita bila we are on our own, kita tak boleh nak perform. So I think that's I've heard about tu, especially those yang graduate daripada MRSM and then dia masuk ke college life. Suddenly you are on your own pula. Yes. No longer lecturer nak bagi spoon feed apa semua ni, suruh buat ni. Itu satu yang the cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar-pelajar MRSM bila keluar daripada MRSM lah. Which is right. I agree with you.
Selain itu ada tak cerita-cerita yang masih terkesan suatu di MRSM yang masih ingat? Yang masih Yang lucu-lucu ke sikit, cerita hantu ke? Sikit je lah sikit. Aduh. Kalau cerita-cerita yang macam tu Kena marah dengan ada. cikgu ke? Kena marah dengan cikgu. Kalau kena marah dengan cikgu, yang paling saya tak boleh lupa adalah masa saya tertidur dalam kelas fizik. Dan cikgunya adalah Cikgu Zurina. Hai Cikgu Zurina, if you're watching. Minta maaf sekarang. Minta maaf sekarang. Dah minta maaf dulu. Okay, so saya rasa dekat MRSM, benda yang cabaran terbesar saya adalah macam mana I want to stay awake Boleh pula dalam kelas. stay awake. Okay, tadi dah cerita apa pasal visibility, which comes from all the presentation kan. So kalau macam kelas fizik, dia tak ada presentation lah pula. Okay, so dia lebih kepada macam teori dan juga mengira kan, sebab dia ada unsur-unsur matematik sikit. Tapi still macam bila kita cikgu ajar kan, tapi macam ilmu tu macam tak berapa nak sampai sangat, so tak boleh nak relate. So in the end kita akan macam jadi bosan dan tertidur lah kan. So yang tu antara kelas-kelas yang saya tewas lah sebenarnya. Kalau saya dah tak boleh brain apa yang cikgu tu cakap. So pada satu pagi yang indah ni, tiba-tiba bila saya macam dah tak boleh brain dah semua kan, air pun tak ada, apa pun tak ada, gula-gula pun tak ada, maka tertidurlah dekat dalam kelas. So, sedap lah tidur ni. Lepas tu Cikgu Zurina, sebab suara dia kuat macam askar tau. So masa tu saya kelas 5C. Saya tak ingat masa tu saya form 4 ke form 5. Rasanya form 4 lah. So kelas 4C. So kelas 4C ni diapit oleh kelas B dengan kelas D. Okay. Sebab dalam satu floor tu ada 5 kelas A, B, C, D, E. Okay. And then Cikgu Zurina ni, amboi Cik Hafrina sedapnya tidur. Sabar je lah saya tengok kamu ni. Lepas tu masa tu kan, bukan setakat kelas C je yang gelak, kelas B dengan D. Dengar kuat sangat. Tapi masa kejadian tu berlaku, walaupun semua orang gelakkan saya, dia tak tahu lagi siapa Hafrina tu. So visibility juga tu. Lepas tu prep malam. Pergi kelas member sebelah kelas B. Sebab ada someone daripada kelas B tu, dia kawan saya masa dekat sekolah menengah dulu lah. Kita orang sekolah menengah, kiranya lower form sama-sama lah kan. Form 1 sampai form 3. So nak jumpa dengan kawan saya, nama dia Masitah. Kelas 5B. Lepas tu pergilah nak jumpa Masitah tu kan. Weh Masitah. Lepas tu dia pun, weh Hafrina, macam tu kan. Lepas tu the whole class B macam lah, oh tu lah dia Hafrina yang tidur dalam kelas tadi. Semua dah kenal. Nampak tak visibility tu, walaupun sebenarnya kisah yang tertidur dalam kelas. So tu antara benda yang saya tak boleh lupa lah masa zaman saya belajar dekat MRSM dulu. Yang menyebabkan saya dah jadi popular dekat kelas belah menyebelah. So memang kejadian yang tak boleh dilupakan sehingga sekarang lah. Masih rasa malu? Tidak. Sekarang dah tak malu dah. Dia lebih pada macam dia memang sebenarnya macam suara Cikgu Zurina yang kuat tu memang menjadi buah mulut lah pada batch kami. Siapa-siapa yang belajar fizik dengan Cikgu Zurina masa tu memang tahulah betapa kuatnya suara dia. So sebab itulah kelas sebelah pun boleh dengar. Dulu mula-mula malu lah. Sekarang ni memang jadi bahan ketawa lah sebenarnya. Memang it's bila something. Bila ingat balik lucu lah. Bila ingat balik memang lucu lah. Especially bila kita pergi wedding, gathering dengan batchmate kita kan. Dan cerita-cerita macam ni lah seronok kita kongsi sama-sama. Walaupun lebih pada tertidur dalam kelas lah. Tak fokus lah, kena rotan lah, kena ketuk-ketampi lah. Tu memang memori yang indah lah sebenarnya. Abang Fix pula macam mana? Okay. Bagi saya banyak kenangan dia masa saya belajar masa 2 tahun tu for me was the best 2 years of my life. Honestly. Banyak cerita sebenarnya tapi saya boleh share satu je lah. Yang paling ingat lah. Paling ingat. Oh, banyak lagi yang paling ingat. Ini yang paling boleh diceritakan. Betul-betul. Bukan yang paling ingat, paling boleh diceritakan. Betul-betul. Okay, masa di MSM ni
kelas agama. Okay, kita setiap kelas diberi 2 ekor ayam hidup. Oh ni Sebab- sembelih. Sembelih. Amali kan, kita go amali dulu. Oh yes, I remember. Okay. So sebab kita terlalu ramai, so benda tu buat dekat Padang lah, Padang dekat MRSM tu. So my class, we had one spot. So kita sembelih lah. Tapi yang budak yang sembelih tu rasanya dia tak tahu macam mana sampai terputus kepala ayam tu. Okay, but that's not the story that I want to tell you. Terputus. Okay, but tu Ustaz kata boleh sebab ni masih belajar kan. Okay lah, halal lah ayam tu. Dia kata halal lah. So at the same time, setiap kelas ayam tu dia bagi tahu hari ni makanan tengah hari tak ada, ayam yang 2 ekor tu you kena masak untuk makanan tengah hari, dan kita akan ada pertandingan memasak. Pertandingan masakan paling sedap lah kan. Kreatif. So ayam tu dia buat ayam masak merah, tapi masa tu kita panggil ayam masak merah Jawa Totok. Tak tahu sebab ada classmate kita ada seorang tu Jawa, kita selalu panggil Jawa Totok. So pakai resipi dia lah. Itu yang nama. Tak tahu resipi dia tidak, tapi ada satu lagi tu kita buat nasi tu, kita masak nasi goreng. Okay. Nasi goreng tu budak-budak ni masak lah. I ni banyak bermain tau. I tak patut masak, tapi I banyak bermain kan. Gua lompat sana lompat sini. So masa lepas habis dia masak nasi goreng dan kuali besar tu, dia nak sejukkan letak tepi. So api tu nak gunakan untuk masak ayam tu pula. Okay. Dalam masa kuali tu letak kat tepi atas tanah, I ni banyak bermain bergurau-gurau dengan budak-budak classmate I yang lagi 2-3 orang ni lah. Dan saya terlangkah ke belakang, slipper saya terpijak dalam nasi goreng tu. Okay. So tapi sebabkan itu makanan kita orang. Jadi yang tahu tu maksud ada lagi 2 orang classmate saya tau. Jadi saya macam mana ni kan? Tak apa, kita diam je lah. Buat diam je lah. Sebab kalau bagi tahu tak, kita dah disqualify, dah lah ada pertandingan. So Takut. masa pertandingan tu cikgu ustaz semua ada try masakan dia, pergi kelas ke kelas try masakan kan, dia pun dia makan ayam merah tu dengan nasi goreng, dia kata sedap. And to make it worse, kelas kita orang menang pertandingan tu. Okay, ini I rasa masa classmate I tak tahu benda ni tau sampai sekarang. So kalau dia orang dengar podcast ni, it's a massive confession lah. Memang I'm not like this is the actual thing happen. Tapi kita menang tau. So tapi yang kelakar tu, I nanti lagi 2 orang tu, kau tahu tak makan nasi tau. Dia cakap, orang tak lapar ke? Tak apa. Kita makan. Kita makan ayam. Ya Allah. But waktu tu, tapi alhamdulillah, masih semua hidup lagi. Ada keracunan. Tak ada keracunan. Menang lah tu. Ada perasa tambahan. So itu I boleh cerita lah. Dibandingkan itu yang I boleh cerita kan, itu pun dah kira teruk. Macam mana tanya kan. Okay, setakat situ je lah. Itu dah biasa, itu kita simpan untuk cerita off record. Ya, betul. Okay. Kalau lah kita boleh kembali ke masa lampau lah kan. Ada tak perkara yang Kak Haf atau Abang Fix nak ubah sewaktu di MRSM, atau ingin do it differently back then? Let me start first. Boleh? Siap-siap tu je. Come on bang. Okay. If I were to go back in 91 and 92, what I would really do is that semua hubungan saya dengan pelajar-pelajar my batch, senior ataupun junior, I would have behave much better. Faham tak? Maksudnya macam dulu budak ni I tak pernah tegur. I give one contoh. There's one guy I never talk to him because dia ni budak PSP, budak pengawas, skema lah kan. I ni biasalah budak BBU. budak kata budak nakal lah juga. Nakal lah, hip hop lah kononnya kan. Wow, hip hop. Okay. In the 90s hip hop. So and then my first job dekat Maxis, this guy jumpa balik. I know, I cam muka dia, tapi I tak tahu nama dia. And then but dia masuk satu department I dekat HR, dekat Maxis tu. And then when I got to know him, I said, my God, this guy is so cool. Walaupun dia nerd, tapi he's such a cool guy. Kan? So Azhan Abdul Aziz, if you're hearing this for you. So my point is,
I regret not knowing him masa kat MRSM. And banyak lagi yang I baru kenal because my batch terlalu ramai, but still when I got to know them much better after MRSM, even after 10 years, 20 years, my God, why wasn't I close to this person? So I kalau boleh, I nak cuba perbaiki. If I can go back time, I want to improve that. I tak nak jadi orang yang sombong. I kalau boleh, I want to friend with everybody and be a nice person. And I tak nak jadi macam ni bukan geng I ni bukan kaki bola, ni bukan kaki rugby ke apa ke. So it was quite selective tau kat sana. I try my best to play orang, but still there's still some sort of selective preference in terms of nak kawan orang kan. Tapi bila kita kenal after SPM, after MRSM, these are very I keep them close to my heart. My batch, my senior, my junior, I totally ignore my junior because my batch terlalu ramai. My junior I totally ignore. Tak sempat nak kenal. But my senior, it's more memorable because I always scared of my senior. I takut kena bully. I always avoided them. And so, but after SPM, my senior ni, some of them are quite close to me. And so I regret avoiding them. But my junior, I cannot remember much about my junior. Ya, lagipun dulu macam kita kat sekolah pun kita macam budak-budak kan. So probably we don't share the same values back then, but after MRSM, we are more similar rather than we are different. Cewa gitu. So that's itulah yang I want to change if I go back to MRSM. Nothing else. It's just my relationship with the people that I'm supposed to know. Yeah. Okay. What? Kalau saya pula, how I wish I actually can do better in terms of the pelajaran itself lah. Sebab saya bukanlah the brightest student. Saya memang very very average. Result pun biasa-biasa je. And then in terms of studies lah. So tapi kalau macam in terms of dari segi my personality, macam how you build your character semua tu kan, how I wish I'm a little bit matured lah. Macam tak bawa sangat perangai anak manja. Yelah, sebab I'm the last, I'm the youngest like in my family, and the only girl. So kawan-kawan masa sebaya saya, I mean my batchmate, sorry lah sebab korang dapat kawan macam ni dulu. So mungkin ada unsur mengada sikit. So how I wish I'm a little bit more mature and pleasant lah towards all my friends. Rasanya itu saja kot. Yeah, in terms of studies, I wish I do better. And in terms of my character, how I wish I'm more matured. Itulah. Baik, kita dah sampai ke penghujung sesi kita pada hari ini. Ada satu lagi soalan yang terakhir nak tanya. It's a bit complicated question lah. Tak apa. Ini pendapat je. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Bagaimanakah nilai dan tradisi MRSM tu membentuk perjalanan peribadi dan profesional anda? Dan apa nasihat yang boleh anda berikan kepada pelajar semasa untuk memanfaatkan masa mereka di sana serta bekas pelajar dalam keterlibatan dalam Ansara? Susah kan soalan dia? Macam mula kena tambah sejam lagi. Amboi. Dia dah Tak. ni dia pas balik kita kan. Mungkin Hafizah boleh jawab bagi pihak saya. Cannot lah. Okay. Saya sebenarnya nak relate balik, sebab tu saya cakap nanti akan explain later kan. Okay, so tadi saya dah mention pasal buat presentation apa semua tu kan. Dia sebenarnya lebih kepada mencungkil bakat lah. Dan mungkin atas sebab tu jugalah dekat MRSM sekarang ni kita ada Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat. Betul tak? Betul. Kalau dulu HCP kan, Hal Ehwal Pelajar. Dulu Hal Ehwal Pelajar dia sama dengan HCP ke bukan? Ke lain dah sekarang? Saya pun dah lupa dah. Tak pasti.
putih. Tapi memang betul lah ada Ya. timbalan pengetua yang bakat tu. Ya, betul. So bila sebab dekat MRSM ni macam sebenarnya saya dah lama realise dah yang I'm good at connecting with the audience. Dulu kan, especially ada storytelling lah, menyanyi lah, menari lah, apa tu, nasyid lah, apa semua kan. I realise that actually much earlier, even before I masuk MRSM lagi. Cumanya macam dekat MRSM dia macam more towards academical. So kiranya macam saya cakap tadi lah, bila cikgu suruh buat presentation lah, apa semua tu kan. So bila kita tahu macam mana cara nak macam bila kita kenal potensi diri kita, dan barulah kita dapat tahu yang kita sebenarnya bagus dalam buat benda macam ni. So macam mana kita nak perkemaskan lagi, macam mana nak penyampaian dengan lebih baik lagi. Saya tak join debate apa semua. Macam I think you yourself ada masuk debate lah apa semua tu kan. I don't join that. But I'm very actively involved in class, especially when there are presentation. So which is why I mentioned earlier, dia create visibility. Okay, so how does this relate to perjalanan saya punya career semua kan? So kalau macam saya jenis yang extrovert sebenarnya. Kalau kita ada MBTI, ambil MBTI punya test tu, I'm actually ESFJ. Allahu Akbar. So ESFJ. Personality Okay, test. if you're a K-pop lover, if you know Huang Kwang Hee, saya sama dengan dia rupanya. Apa yang kau merepek ni? Okay, sorry, dua-dua ni tak tengok K-pop, tapi saya tengok. Sama channel. Tak sama channel, minta maaf. Tapi saya figure out yang saya sebenarnya sama macam dia. So kalau if you watch all the Korean variety show, tengok betapa hyperaktifnya dia, sebenarnya saya lebih kurang macam tu juga. Sama je dengan dia, tak banyak beza pun. Cuma dia glamour dan banyak duit. Saya sekadar Tak glamour, tak banyak duit. Duit banyak. Tu kita boleh bincang kemudian. Tapi alhamdulillah because of this personality, lepas tu pula saya sebenarnya berada dalam bidang IT. Kalau business intelligence ni dia lebih kepada building dashboard, storytelling, buat analisis. So selalunya dalam bidang IT lah especially kan, bila kita buat dashboard, yelah, you are playing all the coding tau, buat SQL coding lah, Python apa semua tu kan. No one in the world, especially outside daripada IT, tahu what the heck we are doing. Yang orang tahu macam kita ni macam duduk macam mengelak cahaya matahari, hari-hari buat coding, screen hitam je, lepas tu tak bercakap dengan orang. Itu adalah perspektif orang pasal budak IT tau. Tapi saya completely opposite of that. Kira macam 180 degree lah, lain daripada budak-budak IT yang lain. And since Abang Fix sebenarnya adalah bekas klik saya dekat Post Malaysia. I still remember my first day kerja dekat Post Malaysia. Abang Fix cakap, oh my god, this is like a dead town. Kau boleh survive ke duduk dekat floor ni? That's the question that Abang Fix asked me. Dan I'm like, I don't know bang, but I'll try to make it lively. Masuk floor dia kan macam, Ini kena sensor ni. Jadi don't worry, it's quite common. Kalau dekat IT department, dekat mana-mana company pun memang environment macam tu lah. Ya, environment dia macam tu. Memang tak ramai lah spesies yang hyper aktif ni. Ya, sebab dia kan berurusan dengan machine ataupun dengan komputer, less with people, more with because we are doing coding, especially macam in my department also, kat situlah penuh dengan back-end developer, front-end developer, full stack developer. Kiranya senang cerita yang buat kerja-kerja AI ni lah, artificial intelligence. So itu yang yang in trend sekarang ni kan. So spesiesnya lebih kepada I lah sebenarnya. Okay, so go back to my personality. Okay, so bila saya buat kerja-kerja business intelligence ni kan, so maknanya I'm building dashboard, showing to the company what is happening to our company, whether the revenue is going up or going down, whether our volume, our sales is actually doing well or not. So I am the one who actually built the dashboard.
So bagusnya bila saya ni dengan adanya personality yang macam ni dan juga sering buat presentation, dia sebenarnya macam add value tau. That makes me different compared to other business intelligence ataupun data visualization analyst ataupun any other data analyst. What makes me different is I can do presentation. I can actually translate from the IT technical term into a more layman term. So kiranya macam apa je yang saya cakap, selalunya bila saya berkomunikasi dengan stakeholder saya, contoh macam kalau macam Abang Fix ada request apa-apa dashboard ke apa ke, it's easier for him to understand what the heck I'm talking about. And since I always do presentation, I can actually present it well lah to the stakeholder. Sebab macam Abang Fix dia dulu dekat sales department, so takkanlah kita nak cakap okay bang dalam graf ni menunjukkan yang ni, nanti dia akan macam so what. So at least macam saya, sebab saya dah biasa buat presentation, I can actually talk very well with them and I'm not shy at all. So that's the most important thing. So bila kita dah biasa buat presentation, dah biasa berhadapan dengan orang, so sebenarnya bukannya bidang IT je, apa-apa bidang pun, because when we are working, we are actually interacting with people. You can avoid being not interacting with people. Okay, yes, fine. Kalau macam dekat Jepun, nak order makan pun boleh je. You order pakai machine je. Klik je dekat tablet tu. Nak bayar pun semuanya robot je yang settlekan. Ya, betul. But we are not there yet dekat Malaysia. So eventually, kena pergi juga kan beli barang. Pergi cashier. Kalau you nak tahu what are the details about barang-barang yang kita nak beli dekat grocery tu, you still need to communicate with the salesperson kan. So you eventually have to talk lah. So macam saya, benda-benda macam tu semuanya tak ada masalah. I am always with full confidence, and it's always it is actually being nurtured sejak kecil lagi. So starting off dengan sekolah rendah, dengan sekolah menengah, memang dah biasa buat presentation juga. Tapi dekat MRSM, dia macam buat kita lebih bersedia lagi. Sebab kalau budak MRSM ni, soalan dia semua yang bombastik, semuanya hebat-hebat, soalan-soalan kebat lah. Soalan kebat. You have to be macam, dah lah dia tanya soalan tu macam page mana, perenggan mana, tak ke rasa tercabar sebab nak kena ingat segala fakta-fakta tu. So macam if you actually have the confidence, you actually macam betul-betul study apa yang kita nak kena cakap esok, then you actually will do well in your presentation. So itu pentingnya. And eventually when you manage to do that, then it will create visibility. Sebab tu lah visibility is very important. So bila kita macam nak naik pangkat ke, ataupun macam nak mencari kerja lain dekat company lain ke, you must create visibility. Kiranya macam join lah conference ke, networking apa semua tu. Dan dalam Ansara, itu yang membantu saya lebih lagi. So bila orang tahu macam, oh kau buat kerja-kerja data analysis aku perlulah orang macam ni. And Ansara itself ada banyak data. Kita ada hampir 21,000 members yang data yang kita ada. Siapa nak manage apa semua tu? So if I don't have the skill to talk, how do you think I can communicate with the rest of the EXCO member yang sebenarnya bukan orang IT? It is very tough actually. So kalau kita gagal untuk menyampaikan the gist of the data yang ada dekat dalam tu, dan susahlah untuk EXCO members kita nak faham members kita ni macam mana apa semua. Walaupun saya tak adalah buat study banyak sangat pasal members, tapi sekurang-kurangnya macam dari segi the UI UX of the website tu adalah saya contribute sikit-sikit, betul tak? So and lagi satu dekat macam dari segi macam especially on biro keahlian lah, saya punya role banyak dulu yang paling banyak saya buat sebenarnya dalam Ansara ni adalah especially on the data and the registration kan. So dekat registration tu kita main peranan yang agak
Crucial lah. Agak crucial lah. Apa macam mana supaya nak melancarkan progress apa semua, apa macam melancarkan proses registration apa semua tu, macam supaya dia mudah je. Walaupun sekarang ni sebenarnya nak kata mudah sangat tu tak lah kan, sebab tak semua orang boleh kan tengok apa benda, nak navigate benda semua macam mana kan dekat dalam your phone tu. So still a challenge, tapi insyaAllah we are getting there. So itulah apa I think yang saya cuba nak sampaikan lah, the visibility and how we can move forward and actually boleh apa macam in terms of career, in terms of your future, dia boleh benefit yourself. Okay, Abang Fix. I dah lost soalan. Jangan sangat. Sorry tapi tak apa soalannya sebenarnya. But for me, I think I make it simple lah. Untuk adik-adik di MRSM, try to get out from your comfort zone. Try everything. Cuba je. Apa-apa kelab ke, persatuan ke, kalau kena buat, kena pergi ke depan untuk buat presentation, macam Afina cakap, visibility tu, buat aja. Sports kalau tak pandai pun, cuba je dulu. Kan? And you will never know. Suddenly you realize that that's your talent or that's your forte. And key point is get out from your comfort zone. Jangan terkongkor, jangan dalam dunia sendiri. Get out from that. And meet everybody. Be friends with everyone. Get to know all the teachers. And your friends as well. And it will benefit you in the long run. Trust me. Jangan sombong. In the long run, you will bump into them. Whether it's another 5 years, 10 years, 20 years, 30 years. And mungkin jadi besan pun. Mana boleh jadi. Boleh jadi. Serius. Kan? So jangan bermusuh. That's I just make it simple. Jangan bermusuh dengan siapa. Tu je. Tu daripada cara Abang Fix jawab tadi memang betul-betul terkesan to get to know everyone waktu sekolah tu. Terkesan sampai hari ini. Baik, demikian saja episod kita pada hari ini. Sememangnya masa amat mencemburui kita. Wah, baca skrip. Maafkan saya. Kalau ada skrip, kita tak ada skrip. Najib. Baik, kami berharap agar perbualan ini dapat memberi sedikit sebanyaklah inspirasi, kefahaman dan pengajaran. Khususnya dalam kita merajui persatuan. Ingatlah, persatuan ini adalah milik kita bersama. Oleh itu, ayolah kita bersama-sama berganding bahu menyokong dan menyumbang demi kelangsungan dan kemajuannya. Baik, untuk beberapa episod ni kita tidak ada so-called tajaan lah atau slot penaja. Jadi jika ada sesiapa yang ingin menaja, boleh get in touch with us untuk sesi-sesi yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Haf dan Abang Fix kerana bersama-sama kami dalam episod kali ini, dan kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih Afi menyebut kami.